Serius, pergolakan yang berlaku telah mengorbankan. Tempat kelima disandang Syahril Sarafuddin. Muhammad Syahril Sarafuddin, wartawan RTM yang membuat laporan print tumbang di Masjidil Haram, dipilih sebagai penerima hadiah bersama bagi kategori wartawan muda A. Samad Ismail. Mereka masing-masing menerima hadiah RM5,000. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas penganugerahan ini dan paling penting ucapan ataupun apa yang telah pun diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri seketika tadi. Penting untuk kami sebenarnya, rakan-rakan media ini membawakan fakta-fakta, membawakan bahan berita yang betul kepada rakyat. Jadi itu tanggungjawab yang perlu, tidak kiralah wartawan muda ataupun sesiapa saja, tidak kira peringkat umur mana, asalkan anda bergelar seorang wartawan, anda harus memikul tugas dan tanggungjawab yang sebenarnya, tidak boleh sewena-wena. Jadi saya harapkan amanah ini dapat saya pikul sebaik-baiknya. 24 wartawan diangkat sebagai pemenang hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas bagi 18 kategori. TV terbaik pula dimenangi oleh wartawan RTM Syahril Sarafuddin dan ini merupakan anugerah kedua beliau dalam ASA 2016 kali ini. Saya kira membanggakanlah untuk saya. Dalam masa 2 hari saya dapat 3 anugerah, 2 anugerah Sri Angkasa dan juga 1 anugerah MPI. Dan saya kira ini adalah pengiktirafan untuk semualah, sebab kita tahu di RTM pun ramai rujukan-rujukan saya, dan pengiktirafan ini saya kira bukan untuk diri saya tetapi pengiktirafan kepada semua penonton yang menyaksikan kami di RTM. Jadi terus setia untuk bersama kami kerana RTM masih lagi relevan dan ini buktinya, dan insya-Allah kita akan cuba bawakan yang terbaik untuk semua para penonton.